Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai menonton match Arsenal lawan Fulham di Emirates Stadium. Alhamdulillah, Arsenal menang 2-1. Skornya Mikel Merino dan juga Bukayo Saka. Ini kali pertama Saka skor dan juga kembali ke kita match, kembali match fitness semula sebab beliau dah lama injet dah beberapa bulan. Dia ramai menganggap bahawa kerana beliau injet beberapa bulan je lah menyebabkan Arsenal hilang dari terentak untuk menang, untuk kejar Liverpool ataupun untuk jadi challenger. Kita tengoklah lepas ni. Pertama saya nak sekadar kongsi pengalaman lah semasa dalam stadium. Pertama saya duduk di kawasan yang tinggi lah, kena tangga lagi, kemudian bila dah masuk ke dalam kawasan stadium kena naik lagi. Dan dekat, tapi dalam masa tu kawasan yang kita kata hardcore fans Arsenal lah. Semua apa yang dia nyanyian yang dia ada tu semua kat situ juga, start dari situ. Kalau start dari situ, tapi dia ada beberapa tempat lah. Tapi bila ada je contohnya macam ada orang satu tempat tu sebut Arsenal, lagi tempat ni juga menyahut. Ni memang fan dan juga even yang duduk sebelah saya pun tak berhenti, memang tak duduk. Dia sepanjang masa match dia giri je. Ni memang betul hardcore fan lah. Dan nampaklah beberapa kawan, nampaklah beberapa orang yang memang passion lah dengan game ni. Bila dia nak skor je lah bunyi. Dan memang alhamdulillah, memang kita rasa lah satu benda tak nampak di TV ya. Bila nak skor tu memang semua berdiri. Bukan semua, tapi at least saya sendiri pun berdiri. Kalau ikutkan dalam peraturannya tak boleh berdiri sebenarnya, tapi itulah, tak boleh berdiri lama lah. Dia ada memang, kalau fan yang memang betul-betul fan, memang dia berdiri sepanjang masa. Jadi kita tak boleh bayang lah 90 minit dia berdiri ke. Tapi itulah dia punya budaya ya. Tapi bila gol tu, bila kita rasa lah, kita rasa bahawa euforia dua gol tu, memang gol cantik juga dua-dua daripada Mikel Merino dan juga Saka. Dan juga saya ingat Fulham pun nampak kurang menyengat lah kali ni. Dan juga saya tak tahu kenapa, mungkin di main di pihak Arsenal lah, sebab Arsenal dan Fulham ni kita kata London negeri lah. Mungkin bila main kat tempat lawan ni memang kuat je lah. Alhamdulillah, banyak benda mudah lah. Kalau cakap Emirates Stadium ni mudah sikit dia punya layuan ya. Dan juga cepat. Of course saya datang awal, sebab dia kata datang awal, tapi kita datang awal pun kata ya Allah, dah dalam sejuk kan. Jadi kita nak duduk kawasan yang kita kata platform, tempat jual dia punya beer lah, dia punya hotdog pun sejuk juga. Jadi kita pun tunggu je lah. Lepas tu sebab kita tak nak masuk terus, tak nak duduk terus sebab tempat tu memang sejuk. Dan bila kita masuk, mungkin sebab kita ni first time kan, kita tak tahu, dia kata kena lalui security lah. Tapi security dia senang dah, alhamdulillah. Dia adalah, kalau anda pergi stadium ni, mana-mana stadium pun biasanya sama je. Banyak benda tak bawa lah. Kita ni macam baik jangan bawa beg ke, bawa air pun kecil je lah, air kecil je, air mineral botol kecil. Tak perlulah bawa segala macam mak nenek ke kan. Mungkin dia akan curi lah. Tapi kalau kita ni datang macam tu saja, dia sekadar pack dia check, dan lalu lepas dia dah check security taklah macam airport sangat. Tapi kalau kita bawa beg tu lah yang dia akan lama sikit. Memang dia kata macam tu. Jadi kalau nak mudahkan, nak cepat, kalau tak nak datang awal sangat, saya datang awal sangat nanti jadi boring kan. Lepas tu nak makan pun kita sebelum tu dah makan lah. Kalau nak makan lama sangat, kita nak pergi toilet lagi. Kalau anda duduk tempat yang selesa, tempat VIP ke apa, tak ada masalah lah. Tapi tempat kita ni nak kena turun lagi, kemudian naik balik nak pergi toilet, lepas tu beratur lagi. Kalau pengalaman saya tadi sebelum game taklah, maksudnya saya naik dalam 40 minit before start, saya dah duduk dah. Jadi waktu di platform ni dia start ramai lah. Tapi bila half time tu memang orang beratur nak beli makanan, beratur pergi toilet. Waktu tu memang ramai yang kadang ada orang start dah sebelum 4 minit ke 40 dah keluar dah, untuk pergi toilet ke pergi apa kan. Dan sama juga bila nak balik ke pun, saya pun tadi keluar awal, minit ke 82 dah keluar dah. Walaupun saya macam tak adalah rasa sangat, tapi bila saya tengok semua sejak keluar dan juga mungkin 2-0 tu bagi mereka, pada waktu 2-0 waktu tu dah macam menang kot. Tapi rupanya bila nak on dia keluar tu dah 2-1. Sebaiklah tak dikejar, Fulham tak kejar kan. Cuma bila walaupun saya keluar minit 82 tu pun memang
ramai dah, penuh dah nak menghala ke stesen underground. Jadi tu dia punya, kita kata mungkin orang yang biasa dia tahulah, tapi kalau fans yang betul-betul fans tu memang dia tunggu sampai habis kan. Dia dan juga mungkin sebab hari ni malam kot. Biasanya mungkin sebabnya main game weekdays dan malam. Kalau weekend biasa dia siang sikit, jadi dia tak rush sangat lah. Tapi bila malam ni nak kerja bus lah, train lah, jadi segala macam tu menyebabkan ramai nak keluar. Tapi kalau mungkin kalau dia main weekend ke, main dalam pukul 2, pukul 5 tu petang, mungkin dia orang tak rush sangat nak balik. Itu pada saya tak tahu kan. Jadi betul sikit sebanyak pengalaman saya. Dan juga di sini juga ada museum dan juga kedai gift lah. Kedai gift biasalah mahal tu. Dan juga yang ni dibuat semuanya make by Adidas. Saya pun tak tahu adakah berbaloi ke tidak beli. Tapi kalau anda fans memang anda belilah. Cuma ni semua gantung masing-masing. Sebab kadang-kadang macam kita fikir macam dia oleh kerana make ni Adidas, sebenarnya banyak tempat lain pun jual juga sebenarnya. Cuma mungkin sentimen dia sebab beli kat Stadium Arsenal kan, Stadium Emirates. Ada juga museum tapi dia kena bayar lah bisa tiket kan. Kalau anda ada, mungkin saya tak tahu kalau match day ni ada ke tidak. Tapi tadi saya nampak tadi ada lah. Match day tu masih lagi buka museum kepada siapa yang mungkin dah beli awal lah. Masuk. Sebab waktu tu je lah, biasanya memang obvious lah kita nampak di stadium ni. Kalau yang turis tu memang datang ramai-ramai, macam even datang bawa family kan, even pakai baju saya nampak kebanyakan orang yang kita core fan dekat Arsenal ni yang memang duduk London ni, dia orang dia pakai muffler je paling kurang, kadang tak pakai apa-apa pun, tak pakai apa yang menunjukkan dia Arsenal pun. Dia macam memang betul core fan lah. Kalau orang yang macam muffler lah dengan topi lah dengan baju lah, katanya memang betul turis. Tapi tak apalah, itulah cara dia buat duit kan. Dan juga of course cara dia buat lah minum lah bir, memang penuh bir lah orang duk bawa minum bir, bawa bir pergi duduk. Tapi ada juga air yang macam teh, kopi ada juga lah, air mineral pun dia even ada air macam kita kata kowe kan, ada juga lah disediakan. Kalau bawa botol kecil kemudian minum, kemudian first half masa break tu isi air lagi, jadi itu pun tak ada masalah. Jadi itu saja kot mungkin apa-apa lagi pengalaman saya nanti kita akan kongsikan di hashtag Syawal Europe. Jadi teruskan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.